bahawa peserta dipaksa melutut dengan tangan yang bergari, zip tie bagi tempoh anggaran 5 jam selepas sebahagian daripada mereka melaungkan Free Palestine. Seramai 23 sukarelawan rakyat Malaysia yang sebelum ini ditahan oleh rejim Zionis ketika menyertai misi kemanusiaan global Sumut Flotilla GSF ke Gaza akhirnya dibebaskan. Perkara itu disahkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memaklumkan bahawa kesemua mereka kini dibawa keluar dari Israel melalui lapangan terbang Rayman di selatan Israel sebelum diterbangkan ke Istanbul, Turkiye menggunakan pesawat khas. Kerajaan turut memutuskan bahawa kesemua aktivis Malaysia itu akan ditempatkan sementara di Istanbul sekurang-kurangnya 1 hingga 1,5 hari untuk menjalani pemeriksaan kesihatan dan pemulihan trauma susulan tekanan serta tindakan keras yang dialami sepanjang ditahan oleh pihak Israel. Menurut Anwar, keputusan itu dibuat selepas rundingan bersama Ketua Risikan Malaysia di Ankara dan penyelarasan rapat dengan Duta Besar serta Kedutaan Malaysia di Turkiye. Sementara itu, Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC, Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi, sebelum ini mengesahkan bahawa para sukarelawan diperlakukan kasar selepas sebahagian daripada mereka melaungkan slogan Bebas Palestin ketika dalam misi. Difahamkan kesemua aktivis dijangka mula pulang ke tanah air seawal esok atau lusa selepas selesai proses pemeriksaan kesihatan dan pemulihan di Istanbul. Setuju dan mereka akan lepas pulang mungkin esok malam ataupun lusa. Itu kita sedang atur. Tapi sekarang ini kita dapat berita yang sangat menyenangkan dan tentunya kita juga dengan semua rundingan ini saya tidak hanya membatasi keselamatan rakyat Malaysia dan Turkiye. Kita juga bicara tentang semua termasuk Eropah dan rakan-rakan Indonesia dan lain-lain negara yang bersama dalam rombongan kebebasan Sumut Flotilla yang pada hemat saya sangat berjaya dari sudut ini. Mereka tahu tidak begitu mudah untuk sampai di bawah rejim penjajahan Israel, tetapi mereka telah memberikan sumbangan yang besar, kesedaran kepada ratusan juta rakyat di dunia bahawa rejim ini tidak hanya menentang apa yang mereka ungkapkan sebagai kelompok ganas, walaupun bagi kita ini gerakan pembebasan Palestin dan Gaza, tetapi mereka juga melarang, menghindar dengan keras apa juga bantuan kemanusiaan. Ini hanya berlaku kalau negara itu dipimpin oleh dan mengendali serta mempunyai falsafah yang sangat kejam, tidak bertamadun. Negara yang bertamadun sekurang-kurangnya akan memberi ruang untuk bantuan kemanusiaan. Ini pengajaran yang tersebar di seluruh dunia dan saya percaya rundingan mutakhir yang digagaskan oleh Presiden Donald Trump itu juga berhasil sebahagiannya kerana sentimen yang menyeluruh di kalangan seluruh rakyat dunia. Mengenai perjanjian itu, saya telah menyatakan dukungan terbatas kerana kita masih mahu melihat jaminan kebebasan, kemerdekaan Palestin. Tetapi keputusan Kerajaan Malaysia Madani ini tentunya terikat dengan keputusan negara Arab, negara Islam dan keputusan Hamas sendiri. Kerana Hamas menerima kenyataan pertama harus ada berhentikan serangan, bebaskan Palestin dan Gaza dan berikan ruang kemanusiaan serta bebaskan semua tahanan baik di Gaza ataupun di Israel. Tetapi butir-butir lanjut itu harus diperinci, dicerakin supaya semua pihak digabungkan, terutama
Hamas dan juga negara-negara Arab jiran dan negara Islam. Dan bagi pihak Malaysia, apa sahaja yang munasabah yang diputuskan bersama akan kita lakukan. Tapi setakat ini saya pusatkan sepenuh perhatian untuk membebaskan rakyat Malaysia. Alhamdulillah, kita doakan Allah SWT, mudah-mudahan perjalanan mereka itu selamat, sukses sampai ke Istanbul dan bawa ke Kuala Lumpur, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 462 peserta telah ditahan rejim Zionis dan 4 orang daripadanya telah pun dibebaskan dan merupakan warga negara Itali. Ini menjadikan jumlah peserta yang sekarang ini berada di dalam tahanan adalah seramai 458 orang. SNCC juga mengesahkan laporan yang menyebut bahawa peserta dipaksa meluntut dengan tangan yang bergari, zip tie bagi tempoh anggaran 5 jam selepas sebahagian daripada mereka melaungkan Free Palestine, dan pihak adalah memaklumkan peserta telah dinafikan akses seperti air, tandas, ubat-ubatan dan hak